Hai semua rakan-rakan. Selamat pagi dan selamat datang ke episod baru vlog memancing saya hari ini. Macam biasa saya ada di Jeti Lama Kudat, tapi kali ni kita cuba memancing waktu tengah hari yang panas terik ni. Banyak orang kata tak best, kan tupai, tapi kita nak buktikan boleh juga dapat ikan kalau tahu cara betul. Kalau memancing di tempat yang panas, jangan pernah lupa bawa air minuman. Kalau tak, nanti jadi macam ikan panggang kat jeti. Lepas tu, topi yang tutup leher dan telinga dan krim pelindung matahari tak boleh tinggal. Panas terik ni boleh buat kulit terbakar tau. Kalau memancing waktu panas ni, ada sikit tip yang saya nak kongsi. Biasanya, ikan akan bergerak ke kawasan yang lebih dalam atau di bawah jeti untuk cari teduh. Jadi saya letak kail dekat dengan kawasan berbatuan atau tempat persembunyian ikan belais. Alhamdulillah, dapat ikan belais juga walaupun panas sangat. Besar lagi tu cukup untuk hidangan petang nanti. Kalau pandai-pandai pilih masa dan tempat, memang boleh dapat ikan juga walaupun tengah hari panas. Tapi ingat ya, jangan lama-lama kat bawah matahari, nanti kulit jadi gelap. Jadi itulah episod hari ini. Semoga tip yang saya kongsi berguna untuk kamu yang nak cuba memancing waktu panas. Jangan lupa jaga kesihatan dan sentiasa bawa barang-barang pelindungan diri. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya ya. Jika ada tip lain untuk memancing waktu panas, tinggalkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di episod seterusnya. Selamat memancing. Salam dari Strike Hunter DRM.